Okey, so ini adalah cape dia. So kita akan jahit sedikit bahagian belakang ni, opening belakang. Saya nak buat dia sekadar dalam 4 inci belahan. So kat sini lebih kurang 4 inci. Dan sini. Okey, saya agak-agak je. So saya akan jahit setengah inci dulu basi sini. Ni setengah inci ni saya dah jahit tepi. Sebab kain ni susah dengan mesin saya, jadi saya lekatkan gam sikit supaya dia boleh dapat jahit tepi. So jahit tepi saya pun tak kemas. Salah satu sebabnya adalah fabric punya isu lah. Okey, so sekarang kita akan jahit mata kasar kat sini. Mata matikan. Kemudian kita akan jahit mata biasa sampailah ke bawah cape ini. Sampai bawah cape dia. Okey, sampai bawah. Okey, so saya dah jahit dah. Bila dah jahit, kita akan buka basi. Buka basi sikit lah. Sebab saya nak jahit tindih pula selepas ini. Okey, macam saya cakap mesin tapi saya tak cemerlang ketika ni. Saya kena panggil tukang ke ataupun fabric saya mencabar sikit. Oleh kerana ini pun berhampiran dengan basi, saya tak nampak dia big issue lah. Basi leher pun sebelah-sebelah dia. Okey, saya boleh adjust cuik-cuik sikit. Okey, so kita iron buka dan kita akan jahit tindih buat macam belah. Sebab dia memang ada belah kat belakang. Kalau nak buat zip boleh, tapi sedikit mencabar untuk newbie. So kita buat belah sahaja. Okey, basah pulak ya. Okey, jahit belah macam ni. Sampailah terhenti. Kan kita dah matikan situ. Sini, terus naik ke atas. Macam tu. Okey, saya buat jap. Okey, nampak? Saya dah siap dah pun. Ni, kena tetas lah. Alright, kita dah siap dah untuk belahan belakang. Okey, dia memang tak lurus sebab ira dia tak lurus. Okey, so dia macam melengkung sikit. Saya tahu anda dah tak sabar nak tengok hasil dia kan. Siapa yang dah tak sabar cuba komen tak zabar beramai-ramai. Kerana saya nak jahit dia punya collar pula selepas ini. So ini bentuk depannya. Dan ya, belum siap iron lagi rupanya. Ini bentuk belakang dia. Alright, kita nantikan di next video. Kalau awak nak belajar lebih banyak lagi tentang jahitan, so tekan butang follow di tepi ini. Saya ada kerja sikit. Kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum.